Assalamualaikum. Dah tengok komen? Tak tengok? Pergilah tengok. Bukan sebab saya tengok saya kenal semua kawan-kawan saya macam Rosh, macam Anwari. Dia tak kenal saya lah, saya kenal dia. Dan juga rakan-rakan komen animasi semualah. Sebab nak review ni bukan sebab saya ni terlibat dalam bidang animasi ke, komik ke, kartun. Tapi ni memang komen ni memang movie of the year lah, kena tengok. Kan, bukan nak kata saya ni daripada bidang animasi ke filem, tapi inilah satu fenomena, boleh saya kata satu benchmark lah untuk filem Malaysia ni, komik superhero Malaysia ni. Bukan setakat mula-mula nak buat fan art je, tapi gila review kan, semua orang kata macam okey lah, ada dua sebab kenapa orang rasa macam cerita tak best, sebab dia bukan budak yang hidup zaman 90-an. So kalau tak boleh rasa pop culture tu, sayang lah. Dia juga kalau budak sekarang zaman Gen Z tu kan, kata sorry lah kalau tak faham kan, sorry lah Gen Z kalau tak faham filem ni, sedih lah hidup kamu ni memang tak ada kasih sayang. Okay, memang Clone ni memang kata satu benchmark lah. Okay, sorry lah cicak man ke badang apa cempiang ke apa benda superhero. This is the benchmark movie, superhero movie of the year. Memang kurang sana sini, macam kucing tadi, macam suara kita dengar, kucing CGI apa semua tu memang kita tolak tepi, ada kekurangan. Tapi it's a fun, you tengok scene to scene, very engaging, very fun movie. And a must watch movie lah, lain daripada lain lah. Okay, orang kata Brother ke Sheriff ni dah sampai level. Okay, jangan compare dengan filem superhero lain. Itu bukan nak tiru Deadpool ke Batman ke, bukan, itu cerita lain. Ini filem Malaysia, pop culture Malaysia. Product placement, sorry, orang kata dia dah ada product placement. Saya pun product placement ni, karya-karya saya ni kena beli support kan. Dan saya fan of this movie, Clone Forever.